Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan semua. Hari ini aku mengayuh di Pulau Pinang saja-saja. Hari ini pun hari orang kerja. Mungkin tengoklah macam mana saja nak beronda guna basikal. Geng Brompton ke? Sebab geng Brompton ada kayu kat sini. Sebab tengok status member-member lah, member Brompton ada kayu kat sini. Tengoklah, kalau dapat jumpa lah. Tak dapat tak boleh buat apa lah. Ni pun nak pergi Tanjung Bunga rasanya. Itulah ceritanya. Tengoklah macam mana apa yang terjadi hari ni. Cuaca pun macam nak ekstrim juga ni siang ni. Dia orang apa, geng-geng Brompton tu tak silap kayu santai-santai ya. Dapat kerja dapat lah. Okay. Tadi aku simpan kereta aku dekat ni, dekat apa, dekat kapal sing. Macam tu lah bunyi dia. Aku tak tahu sangat. Maklumlah bukan orang sini. A few moments later. Jumpa geng Brompton ni. Ingatkan mereka dah kayu jauh-jauh, rupanya belum lagi. Ingatkan dah kayu jauh-jauh dah. Baru sampai. Semua baru sampai? Baru sampai. Naik train ke semua? Ada naik train, ada naik bas. Geng Johor naik bas. Oh, ada geng Johor. Bawah depan. Memang saja buat event ni lah. Tak ada saja kayu-kayu Cik Din. Oh, Cik Din ni. Kampung. Ingat dah lepas ke sana dah pergi Tanjung Bunga. Belum. Bagus tak ni? Kuku tak ada? Dia punya bukan kuku tak ada, kuku dah potong. Nampak? Dah macam mana nak buka stiker ni? Cuba buka ya. Cuba buka ya. Ranjor. Buka pun tak boleh. Ranjor teh lah. Punya seksa. Okey. Alright bang, kita mari taruh. Ni Ipoh mari sini taruh bang. Tak ada background. Apa? Alright. Ranjor lah, tak ada. Aku dah tak boleh buka. Bagi tu sampai dekat sini, bang. Banyak stiker dia pun ni. Iya. Dah dapat jumpa mereka ni, habis dah lama ni. Syok ah, kayu kat luar. Ha? Ha. Memang ada planning tu. Itu memang planning. Oh. Lepas ni ke mana pula? Setahun sekali lah. Kumpul duit tu. Kumpul balik modal. Modal dah hilang. Berapa habis? Berapa ribu? Murah ha? Empat 5 6 7
A few minutes later. Berobat ya. Kayu. Pusing pulau ah? Bau start ke apa? Ha? Bau mula ke apa? Tak, saya kat 70-60 kilo. Oh, ni nak balik rumah ni. Balik rumah kat mana? Boleh pulang? Oh, balik pulang. Tu. Ah, jalan tu. Nanti jumpa sana. Boleh lah basikal ni 30, 32, 33. Ha. Ikut ni jap, ikut brother jap. Sini stay lah. Ni dah nak balik ni, nak balik Selangor ni. Oh. Dah semalam last kerja. Hari ni kayuh dulu. Ingat nak pusing pulau tengok. Oh, kerja lah ni. Ha. Oh. Ingat nak pusing pulau tengok. Panas tak jadi lah. Dah lah seorang-seorang. Pusing pun 60 je lah. Ha. Lagi pun seorang-seorang. Aduh, lagi cari jalan lah apalah. Kau apa nak habis lagi yang. Hari tu dah pernah pusing 80. Oh, pusing kau jauh sikit lah. Pusing jauh naik bukit sana apa semua turun sini. Ui. Tak sampai-sampai sini. Tapi itu dengan kawan, kawan ada bawa. Sekarang ni aku berpisah dulu dengan geng-geng Brompton. Follow brother ni sampai mana boleh pergi. Bukan turun kot ni lah. Sejuk sini. Awan pun dah ada. Mantap sekali cuaca. Ha? Steady you. Boleh. Tak juga. Tak juga. Hari Minggu lah. Nok kau lah ni. 41. Betul lah. Steady you. Woi, clear lah. Memang selalu dengan kawan macam ni. Geng-geng tayar kecil ni. Sabtu Ahad ramai juga. Tahu buat pusingan besar.
tahu buat pusingan besar. Kalau tahu ramai. Ha. Lain kali datang sini kayu besar pula. Ha. Dulu buat macam tu lah. Tahun lepas. Okey bang, saya sampai sini ya. Takut tak tahu depa kat mana lagi. Ha. Okey, jumpa lagi kan. Okey baik, assalamualaikum. Dah sampai Teluk Bahang ni. Sementara nak tunggu Dewan ni sampai, aku saja ronda-ronda dulu lah kawasan ni. Tengok apa yang ada. Apa yang ada kat sini? Aku tak tahu ada apa yang ada. Oh, boat service. Salam. Oh, Taman Negara. JT Teluk Bahang dekat Taman Negara. Masuk kampung nelayan, tembus dalam ni. Oh, nice view. Cantik. Bau air laut, bau-bau ikan. View cantik bye. Tapi itulah panas. Gantung dulu basikal. Habis dah Kaju. Jom balik. JT nelayan ataupun nak pergi mana-mana, bolehlah naik. Mana yang lain? Ai berpecah ke semua ni? Sora muncul. 2 jam. Main panas ke tu? Main panas ke tu? Jauh main panas? Mantap. Dah main panas ke Cok? Panas. Later. Bang, umur dah berapa bang? Tahun ni 61. 61, masih kayu, alhamdulillah. Dia kena continue lah exercise ni kalau kita stop. Memang. Abang nama apa? Zulkarnain. Kawan-kawan panggil? Abang Zul dari? Saya daripada Langkawi. Kalau siapa-siapa nak main Langkawi boleh kontak Abang Zul. Kalau nak round island pun nanti saya boleh guide. Abang Zul pengguna Brompton apa ni bang? Chapter 3. Kontak ya Abang Zul. Kontak ya. Kalau nak minta guide, kita nak pusing pulau pun insya-Allah boleh saya atur jalan. Mungkin Abang Zul ni ada boat kot. Nak bawa orang pergi mana-mana ke? Boat ada kena sewa. Tapi Abang Zul ni steady lah. Walaupun dah 60 lebih, masih lagi kayuh. Dia kata kena kekalkan momentum untuk kayuh. Walaupun dah berumur
kayuhan pun kayuhan berumur lah. Yalah. Santai, tenang. Bukan nak Itu ambil je lah. kuning pun. Jangan ikut orang muda. Ya. Dia orang nak pergi dulu, pergilah. Kita ikut janji sampai. Okay. So, apa kata-kata bang? Pilih gaya hidup sihat. Tinggal benda-benda yang tak datangkan faedah pada kesihatan lah. Itu je lah. Mantap bang tu. Sebab sihat tu kalau nak nilai dengan RM1 memang tak nak beli je. Ya, betul. Kalau kita ada duit pun tak sihat, tak ada makna juga. Biar tak ada duit, kita sihat. Biar kita aktif. Mati tetap mati. Mati semua orang. Okay, baik. Abang Zul join Brompton pusing, tak pusing Penang lah. Jalan-jalan Penang. Pusing tau. Jalan-jalan je. Separuh Penang. Terbaik. Juan tarik. Kita putus belakang semua. Later. Hangat pijo pukul 2 suku. Hari ni hari Sabtu, kereta pun banyak lagi. Nak panas. Tapi kalau training panas macam ni bagus juga ni sebenarnya. Belajar minda menjadi kuat. Dia akal pun tak bong. Kayu panas-panas macam ni. Tapi ni panas campur bahang. Oh, lain rasanya. Bahang pula dekat dengan laut. Nak masuk ke persiaran geni lah. Dah Georgetown dah ni. Semua terasa bahang-bahang kereta ni. Macam kayu dekat tengah-tengah KL tengah hari. Macam tu lah. Alah, Grab. Apa dibuat Grab ni? Di sini mengembara dengan geng-geng Brompton Perak. Acik tangan. Fail lah. Fail hari ni naik Grab. Aduh. Macam mana? Kiri kanan Krem. Itu tangkas blok. Tapi by the way best. Dah makan sotong hilang dah. IT card 2 gelas tu. Oh, IT card 2. Tengok ni air straw sampai 3. 1, 2, 3. Cover. Bom. Dapatlah depa ni muka-muka ni masuk YouTube jap. Dah lah panas cuaca. Aduh. Hari ni dia panas memang A tu. Tapi elok sini kalau hujan. Geng-geng Johor pun nak balik malam ni. Banyak. Kita nak balik lah. Okay, Dubi ya. Okay. Thank you for coming. Mereka dah cair. Mereka dah cair. Nak mandi mana ni? Hari Senin ada syuting. Okay. Abang boleh. Jumpa lagi insyaAllah. Masih banyak yang datang. Okay, cikgu. Terima kasih juga. Join kami. Cikgu paling kuat ni. Walaupun tak lanjut. Brompton dia kayu 30. Ada. Dia tarik. Mana ada meter yang rosak ni. Macam nampak. Tak apa, meter aku hidup lagi. Thank you.
Jom. Masih yuk. Sama. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi ya. Okey, jumpa lagi. Okey bang, jumpa lagi bang. Jumpa lagi. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bila-bila ada kayu mana-mana jumpa. Ya bang. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, Sama. sama. Kasih diterima. Kerja dia. Ya, baik. Jumpa lagi. Walaupun tak ada Brompton, Cik Dan relax je. Dia tadah je. Dia terkayuh je. Datang ya. Call je saya. Mana Brompton. Okay, sahabat Mini Velo. Hari tak bawa bini belo. Basikal banyak sangat. Cakap Taiwan sikit. Cina je pun. Apa nak kata? Nak kata apa? Lepas balik Taiwan. Pergilah kayu ke Taiwan. Best. Modal kecil kan. Senang nak pergi sana. Nak kata senang tak lah. Makanan dia agak keras dia. Keras kena makan telur. Okey guys, itu saja kayuhan hari ini dekat Penang. Assalamualaikum. Sekarang ni Solo balik ke tempat kereta parking tadi. Nak ambil tempat kereta. Tak jauh dah. Daripada tempat makan tadi, jumpa depa tadi dalam 5 kilo lebih ke 6 kilo lah. Pada 6 km macam tu lah. Ni dah sampai tempat kereta. Cari masjid dulu, solat, mandi, baru balik. Di kapal Sing. Alhamdulillah. Nanti singgah masjid ni lah, solat. Sampai dah tempat kereta. Sini parking best sikit lah, lapang. Memang tempat orang jogging. Parking pun okey lah. Alhamdulillah tak kena surat saman sebab ada bayar parking.